Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Iman Aisyah binti Khairul Amel. Dan saya Ayat Nur Haira Kaisara binti Muhammad Khairuddin. Kami wartawan cilik dari SK Gurun Pusat melaporkan secara langsung sempena program Jom Berus Gigi Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program kesihatan pergigian yang dijenamakan semula daripada My Brush Hole kepada Jom Berus Gigi. Program ini bertujuan membudayakan dengan amalan memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan pergigian dalam kalangan murid sekolah. Murid-murid kelihatan ceria dan bersemangat menyertai program ini. Mereka bukan saja belajar cara memberus gigi dengan betul, malah turut memahami kepentingan menjaga kebersihan mulut bagi mengelakkan kerosakan gigi dan penyakit. Program seperti ini dapat melahirkan generasi yang lebih sihat, berdisiplin dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Berus gigi yang konsisten akan membantu murid-murid menikmati kehidupan yang lebih sihat serta meningkatkan keyakinan diri dengan senyuman yang bersih dan menawan. Sebelum saya mengakhiri laporan, marilah kita sama-sama mengamalkan slogan Gigi bersih, senyuman berseri, hidup lebih ceria. Sekian, terima kasih.